adakah di sana ada potensi raya mengejut tahun ini? Pertamanya saya nak tegaskan sekali lagi bahawa secara peribadi saya tidak bersetuju dengan istilah raya mengejut. Ini saya tegaskan buat kesekian kalinya. Kerana apa? Kerana sebenarnya yang menentukan bilakah raya itu akan berlaku ialah Allah Azza wa Jal. Kerana kalau kita faham, sistem kalender kita ni ditentukan dia punya awal hari bulannya berdasarkan kepada panduan syarak. Dan Allah Azza wa Jal telah pun menyatakan bahawa kita ni kalau kita nak mulakan puasa, nak mulakan raya, dia berdasarkan kepada apabila kita nampak anak bulan. Ini seperti mana Allah firmankan dalam Al-Quran, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang mengetahui, yang menyaksikan akan bulan, yakni akan anak bulan itu, maka barulah ataupun hendaklah dia berpuasa. Jadi dia berdasarkan kepada kenampakan anak bulan. Sama juga dengan hadis Nabi SAW, di mana Nabi bersabda dalam beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh ramai ulama hadis. Antaranya Nabi menyatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi berpuasalah kamu apabila kamu melihat anak bulan. Walaupun di sana ada juga sebagian syarah daripada hadis yang menyatakan apabila orang beriman telah pun melihat anak bulan, kamu mengetahui bahawa ada orang beriman yang lain dapat anak bulan, maka hendaklah kamu mulakan puasa dan hendaklah kamu berhari raya Aidil Fitri apabila kamu melihat anak bulan ataupun kamu mengetahui ada orang beriman lain yang telah pun nampak anak bulan. Jadi ini yang kita kena faham, bahawa sebenarnya dalam kaedah Islam dia tidak ada pun istilah raya mengejut, kerana apa yang berlaku ialah setiap 29 hari bulan dalam kalender Hijriah ni, ahli falak melakukan cerapan untuk memenuhi tuntutan daripada syarak tadi, daripada hadis yang berada Al-Quran tadi, setiap 29 hari bulan. Contohnya dalam konteks Syawal untuk tahun ini 2026 1447 Hijriah ni, insya-Allah kalau di Malaysia tarikh 29 Ramadan iaitu tarikh cerapan akan jatuh pada hari Khamis minggu depan. Jadi sekiranya pada hari Khamis minggu depan nampak anak bulan, maka raya tu dia akan jatuh pada hari keesokan harinya, pada hari Jumaat. Tetapi sekiranya tidak nampak, maka raya akan kita perlu untuk melengkapkan, dipanggil istikmal Ramadan itu kepada maksimum hari dalam sebulan, iaitu 30 hari. Bulan dalam Islam ni dia sama ada 29 ataupun 30 hari saja. Dia tak boleh jadi 31 hari. Lepas tu lusa barulah akan disambut akan Aidul Fitri. Jadi konsepnya begitu mudah. Tidak ada istilah raya mengejut. Daripada zaman Nabi lagi, umat Islam telah pun dididik untuk bersabar melihat keputusan anak bulan. Jadi itu asas pertama lah.